Alright guys, aku nak korang tengok perbezaan. Okay, aku dekat sini tunjuk kamera. Nampak gambar cantik tak? Okay, korang steady je, korang tengok je lagi TV tu. And then dekat sini pula ada perbezaan tak? Dan kalau aku ke depan lagi, paling depan macam ni, ada perbezaan tak? Tak ada perbezaan. Mungkin sebab korang tengok melalui video dan bukannya menggunakan mata sendiri. Tapi kalau sekiranya korang gunakan dengan mata sendiri, sebenarnya korang akan nampak perbezaan dia. Perbezaan daripada segi apa tu? Iaitu pixel per inch, PPI. Itulah benda dia. Pernah dengar kan PPI ni apa? Mesti orang yang pernah beli gaming monitor ataupun TV dan juga tahu pasal spek-spek monitor, TV, screen semua, mesti orang pernah dengar ayat PPI ni. Tapi macam mana nak tahu PPI itu perbezaan dia? Yang tadi aku tunjuk tu lah, iaitu daripada segi jarak daripada mata korang dan juga skrin tersebut. Itulah adalah peranan PPI tersebut. Makin dekat kita dengan skrin tersebut, makin tinggi PPI yang diperlukan in order untuk kita nampak pixel tu tak nampak. Maksudnya kalau PPI dia tinggi, pixel yang ada dekat TV ni, for example macam sini, kita tak akan nampak. By the way, ni adalah TV LG 4K. Ni model lama, ni model IPS. Kalau korang angkat model OLED, confirm lah kiri dan kanan ni memang akan jadi two black lah. Tapi despite ni menggunakan IPS, so ada nampak lah dia macam grey sikit-sikit putih disebabkan ni bukannya OLED panel. Walaupun kat sini ditunjuk iklan LG OLED. Sebab aku buka footage OLED punya video lah dekat TV ni. Sebab aku saja nak tengok cantik tak dia punya hitam tu dekat IPS panel. And actually dekat depan mata aku ni, bila aku tengok, quite cantik jugalah in result berbanding dengan video yang korang nampak. Maksudnya video ni tipu korang berbanding dengan mata yang aku tengok sekarang. Bagi aku nampak tengok TV ni cantik je colour dia. Dia punya popping tu okey, sedap dekat mata aku berbanding dengan dalam video ni. Yang kadang-kadang boleh jadi juga dekat video nampak cantik tapi dekat mata in result taklah berapa cantik kan. So itu adalah benda yang margin of error lah bila kita cerita pasal sesebuah skrin dekat dalam video. Sebab video memang selalu yang tak dapat capture reality sebenar apa yang kita nampak dekat depan TV berbanding dengan apa yang video dapat capture. Tapi overall apa yang aku nak cerita adalah mengenai PPI lah actually. Baik, so bagi aku duduk dulu sebelum aku nak explain. Okay, so seperti korang tengok tadi, korang dah witness lah TV LG 4K IPS panel yang PPI ni macam mana kan. Dekat model ni adalah model 43 inci. So dia punya PPI around 102. 102 PPI ni kira okey untuk sebuah pandangan mata kita daripada jarak yang agak dekat. Tak dekat sangat tapi dekat yang sederhana. Macam duduk kursi sofa ni. Kalau aku bagi contoh, sofa yang aku duduk ni kat jarak mana kan. Aku akan tunjuk dua sofa yang aku ada dekat dalam rumah ni. Sofa yang jarak dalam 1 meter lebih. Okey, untuk TV 4K 43 inch. Tapi once korang dah angkat 55 inch, PPI dia mungkin around 80 lebih saja dekat resolution 4K. So in result kalau kursi dekat macam ni, dekat dengan TV ni, maka dia punya viewing experience, dia punya colour, popping tu semua akan kurang cantik sikit lah berbanding dengan PPI yang lebih tinggi dekat, for example macam aku cakap tadi, TV ni 4K 43 inch. Maksudnya yang ini, dia punya colour dan juga dia punya resolution sharpness tu nampak lebih sharp berbanding dengan 55 inch 4K resolution yang sama. So maksudnya kalau korang faham kat sini, resolution tu bukannya semata-mata yang mencantikkan gambar tu, tapi size screen tersebut juga main peranan juga daripada segi colour kecantikan sesebuah resolution tersebut. Bang, so dipendekkan cerita macam mana ni bang? Saya nak ambil PPI berapa ni? Kita tukar tempat dulu sebelum kita nak bagi summary mengenai PPI ni. Okey, dipendekkan cerita, kalau sekiranya korang nak main game ataupun nak tengok video, movie dengan pandangan mata yang dekat macam korang tengok monitor desktop dalam around 1 meter gitu, maka korang punya target PPI adalah 100 ke atas. Pertama sekali, macam mana korang nak cari PPI untuk korang punya monitor ataupun gaming TV korang? Senang je, korang just search je produk tersebut and then korang boleh tengok lah dia punya resolution dan juga dia punya berapa inci screen tu. Korang boleh, kalau korang malas nak calculate, korang boleh just tanya ChatGPT, for example model monitor Hoshida untuk 4080p 27 inch, berapa dia punya PPI. Korang boleh search macam tu je, monitor model ni size berapa inci, resolution berapa inci, lepas tu kau tanya dia PPI berapa. Kalau sekiranya PPI dia 100 ke atas, maka memang gambar kualiti dia sangat sharp lah. Kalau kau tengok pada viewing angle yang sangat dekat, maknanya jarak yang dekat memang cantik, memang sharp. Tapi kalau sekiranya korang angkat monitor ataupun TV yang PPI dia bawah 100 and korang tengok pada jarak dekat macam ini, ataupun korang tengok muka aku sekarang sangat dekat berbanding dengan video sebelum aku akan menjauh macam ni. Senang cerita macam tu nak bagi korang faham. Kalau dekat macam gini, gambar dia akan nampak pixel. Macam ni nampaklah muka aku kan. Macam dekat monitor pula, korang akan nampak pixel. Nampak macam blurry sikit. Dia kan blurry sangat, dia macam pixel, nampak macam pixel lah.
Dia tak sharpness. Tapi bila sekiranya PPI tu tinggi, gambar dia akan sharpness gila. Sharpness dia tu memang sangat cantik, memang sangat popping. Tak tahu nak describe. Korang kena tengok sendiri. Cuma nak bagi tahunya kalau sekiranya PPI tu sama tinggi dengan TV 4K 55 inch berbanding dengan monitor 24 inch 1080p. Contohlah PPI monitor ni memang lebih tinggi berbanding dengan TV 55 inch 4K. Inwiza yang 1080p tu lebih sharp, lebih cantik berbanding dengan TV 55 inch tu. Dari segi PPI lah. Tolak tepi lah teknologi monitor, screen tu, panel apa tu. Tolak tepi semua tu. Aku nak cerita dari segi sharpness dan juga dia punya PPI je. Memang yang ini 1080p ni lebih cantik daripada 55 inch 4K resolution. Nampak tak dia punya main peranan besar juga PPI ni sebenarnya. Kalau korang pandai cari yang based on korang punya scenario lah. So monitor apa yang aku recommend untuk korang dapatkan yang PPI dia tinggi? First kali adalah cari monitor yang menggunakan 4K resolution. Second kali, nak the best of the best right now adalah 27 inch 4K. Memang korang akan jumpa monitor gaming 4K 27 inch memang cantik gila. Macam-macam brand, tak silap aku ada Asus, ada Samsung pun macam ada, if I'm not mistaken. Nanti aku buat lah link in description dan juga gambar product image kat sini dekat dalam biro ni. Kalau korang nampak sekarang produk-produk monitor yang aku recommend lah untuk dapatkan PPI yang tinggi, color yang cantik lah. Tapi keep that in mind lah, harga dia mungkin agak keras sikit lah kan. Tapi korang kena faham lah, harga keras tu bukan disebabkan PPI tu semata-mata je. Disebabkan juga boleh jadi teknologi monitor tu risau. Mungkin dia menggunakan OLED ataupun mini LED ataupun sebagainya lah. Tapi kalau sekiranya korang nak the best of the best sekarang, screen buat masa ni adalah OLED. So aku akan provide monitor the best of the best, screen yang paling cantik, PPI yang paling tinggi dan juga dia punya resolution yang paling lawa lah yang korang boleh dapatkan dari segi size screen tu itself lah. Semua aku akan provide link in description untuk gaming monitor dan juga gaming TV terbaik. Dan yang harga berpatutan based on price per performance ratio pun aku akan provide link in description product image lah. Kalau sekiranya korang tekan dekat link product image in description tu, korang akan dapat voucher Shopee YouTube. So pergi tekan lah, pergi tengok guys. So ya, itu adalah overall my quick explanation lah. Simple saja lah video pun kalau kau tengok. Aku main shoot gitu je disebabkan macam aku terfikir lah nak menjelaskan juga mengenai PPI ni secara lebih detail, secara lebih ringkas dalam bahasa Melayu. Sebab aku rasa tak ada orang Malaysia yang explain pasal PPI ni, bahasa senang faham macam gini kan. So that's why aku macam, apa kata kita buat video simple sembang masa benda ni, tanpa proper setup lah kan. Tapi aku harap video simple macam ni at least korang boleh faham lah apa yang aku cuba nak sampaikan. So yeah, I think that's for the video. Thank you for watching. Love, peace, unity, and I see you later guys. Assalamualaikum.